Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan. Terima kasih kerana kembali bersama kami. Menurut laporan Kosmo, pengendali sementara Harimau Malaya, Tan Cheng Ho, menegaskan beliau tidak mahu terlalu mengimbau kejayaan ketika membawa Malaysia muncul naik juara Piala ASEAN 2018. Sebaliknya, beliau mahu seluruh perhatian diberikan kepada cabaran semasa kerana situasi pasukan kini jauh berbeza berbanding 8 tahun lalu. Harimau Malaya bakal memulakan kempen Piala ASEAN 2026 dengan aksi menentang Myanmar di Stadium Tuna Yangon. Perlawanan pembukaan ini dianggap cukup penting kerana ia mampu menentukan rentak dan keyakinan skuad negara sepanjang saingan peringkat kumpulan. Tan Cheng Ho menjelaskan bahawa cabaran kali ini lebih besar kerana beliau tidak mempunyai tempoh persiapan yang panjang seperti pada tahun 2018. Ketika itu, beliau mempunyai lebih banyak masa membentuk keserasian pemain sebelum kejohanan bermula. Beliau turut mengakui majoriti pemain dalam skuad kali ini masih mentah di pentas antarabangsa. Kekurangan pengalaman mungkin menjadi cabaran utama, terutama apabila berdepan pasukan yang sudah lama bermain bersama. Namun begitu, Cheng Ho melihat satu perkara yang cukup positif dalam pasukan ini, iaitu keinginan tinggi setiap pemain untuk membuktikan kemampuan masing-masing. Semangat inilah yang diharapkan dapat membantu Harimau Malaya bersaing dengan lebih baik. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos. Ia bukan kumpulan mudah, memandangkan Thailand merupakan juara paling berjaya dalam sejarah kejohanan. Manakala Filipina pula semakin meningkat prestasinya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Bagi Cheng Ho, faktor paling penting bukan sekadar bakat individu, tetapi keserasian dan kerjasama sepasukan. Dalam bola sepak moden, pasukan yang mempunyai organisasi permainan terbaik selalunya lebih berjaya berbanding pasukan yang hanya bergantung kepada pemain berbakat. Sekiranya Malaysia mampu membawa pulang 3 mata dari Yangon, ia bukan sahaja meningkatkan kedudukan dalam kumpulan, malah mampu menyuntik keyakinan sebelum berdepan lawan yang lebih sukar selepas itu. Harimau Malaya juga perlu memanfaatkan setiap peluang yang terhasil kerana kejohanan seperti ini sering ditentukan oleh perincian kecil seperti penyudah, disiplin bertahan dan kemampuan mengawal tekanan sepanjang 90 minit. Dari sudut taktikal, Cheng Ho terkenal dengan pendekatan yang menitik beratkan organisasi pertahanan sebelum melancarkan serangan balas pantas. Gaya permainan ini pernah membawa kejayaan kepada Malaysia pada edisi 2018 dan mungkin akan kembali digunakan mengikut kesesuaian pemain yang ada. Selain aspek taktikal, kekuatan mental pemain juga bakal menjadi penentu. Bermain di gelanggang lawan dengan sokongan ribuan penyokong Myanmar pastinya memberikan tekanan yang besar, terutama kepada pemain muda yang masih kurang pengalaman antarabangsa. Peranan pemain senior dalam skuad amat penting untuk membimbing rakan sepasukan agar kekal tenang ketika berdepan situasi sukar. Kepimpinan di atas padang sering menjadi pembeza dalam perlawanan yang sengit. Penyokong Malaysia juga berharap skuad negara dapat memulakan kempen dengan keputusan positif kerana kemenangan awal mampu meningkatkan moral seluruh pasukan sebelum bertemu pencabar utama seperti Thailand dan Filipina. Walaupun ramai pemerhati melihat Thailand sebagai pilihan utama kumpulan, bola sepak sentiasa penuh dengan kejutan. Jika Harimau Malaya berjaya membina momentum sejak aksi pertama, peluang untuk mara ke peringkat seterusnya tetap terbuka luas. Apa yang paling penting ialah setiap pemain perlu mengekalkan disiplin taktikal, semangat juang yang tinggi dan keyakinan sepanjang kejohanan. Gabungan faktor-faktor ini mampu membantu Malaysia memberi saingan kepada mana-mana pasukan di rantau Asia Tenggara. Harimau Malaya kini berada dalam fasa pembinaan semula dengan gabungan pemain muda dan beberapa tonggak berpengalaman. Situasi ini sememangnya memerlukan masa untuk membentuk persefahaman yang kukuh. Dalam kejohanan singkat seperti Piala ASEAN, keserasian sering menjadi faktor utama yang membezakan antara kemenangan dan kekalahan. Kenyataan Tan Cheng Ho bahawa beliau tidak mahu terus membandingkan skuad semasa dengan pasukan tahun 2018 menunjukkan pendekatan yang realistik. Setiap generasi pemain mempunyai kekuatan, kelemahan dan cabaran tersendiri.
Justru, meletakkan harapan berdasarkan kejayaan lampau mungkin hanya akan memberikan tekanan yang tidak perlu kepada pemain. Aksi pembukaan menentang Myanmar boleh dianggap sebagai perlawanan paling penting dalam saingan kumpulan. Jika Malaysia berjaya membawa pulang 3 mata, keyakinan pemain akan meningkat dengan ketara. Sebaliknya, keputusan yang kurang memuaskan boleh menyebabkan tekanan semakin memuncak sebelum bertemu lawan yang lebih kuat. Myanmar pula bukan lagi pasukan yang boleh dipandang rendah. Walaupun tidak berada dalam kelompok kuasa besar Asia Tenggara, mereka sering memberikan tentangan sengit apabila bermain di gelanggang sendiri. Sokongan penyokong tuan rumah mampu menjadi senjata tambahan yang perlu diatasi oleh Harimau Malaya. Selepas Myanmar, cabaran lebih besar menanti apabila Malaysia dijadualkan berdepan Thailand. Sebagai juara 7 kali, Thailand memiliki pengalaman luas serta barisan pemain yang berkualiti. Oleh itu, mengutip mata maksimum pada aksi awal akan memberikan kelebihan dari sudut moral dan kedudukan kumpulan. Apa yang menarik, ramai pemain muda dalam skuad kali ini melihat kejohanan ini sebagai peluang terbaik untuk membuktikan kemampuan mereka di pentas antarabangsa. Semangat untuk merebut tempat dalam skuad utama boleh mencetuskan persaingan sihat sekaligus meningkatkan prestasi keseluruhan pasukan. Selain aspek teknikal, kecergasan fizikal juga bakal memainkan peranan penting. Jadual perlawanan yang padat memerlukan setiap pemain berada pada tahap kecergasan terbaik. Jurulatih juga perlu bijak melakukan penggiliran pemain supaya intensiti permainan dapat dikekalkan sepanjang kejohanan. Peranan barisan kejurulatihan tidak terhad kepada taktikal semata-mata. Mereka juga perlu memastikan pemain kekal fokus, berdisiplin dan mampu mengawal emosi ketika berdepan tekanan. Dalam banyak kejohanan, pasukan yang mempunyai mentaliti kuat sering berjaya mengatasi lawan walaupun tidak memiliki pemain yang lebih hebat. Harapan penyokong Malaysia sudah tentu mahu melihat Harimau Malaya kembali menjadi pencabar utama di rantau Asia Tenggara. Walaupun sasaran itu bukan mudah, prestasi konsisten dari satu perlawanan ke satu perlawanan akan menjadi petunjuk bahawa pasukan negara sedang bergerak ke arah yang betul. Akhir sekali, Piala ASEAN 2026 bukan sekadar memburu keputusan segera, malah menjadi platform penting untuk membentuk sebuah pasukan yang lebih mantap bagi menghadapi kelayakan Piala Asia dan Piala Dunia pada masa hadapan. Jika pemain berjaya memanfaatkan pengalaman berharga ini, Harimau Malaya berpotensi muncul sebagai sebuah pasukan yang lebih kuat dan lebih digeruni pada tahun-tahun mendatang. Kejayaan dalam kejohanan seperti Piala ASEAN juga banyak bergantung kepada kemampuan pasukan menyesuaikan diri dengan setiap lawan. Setiap pasukan di Asia Tenggara mempunyai corak permainan yang berbeza, sama ada lebih agresif, pantas atau mengutamakan penguasaan bola. Oleh itu, kebijaksanaan Tan Cheng Ho membaca permainan dan melakukan perubahan taktikal ketika perlawanan berlangsung boleh menjadi faktor yang menentukan keputusan. Dalam masa yang sama, sokongan padu penyokong Malaysia akan terus menjadi pembakar semangat buat para pemain walaupun beraksi di gelanggang lawan. Dengan kemudahan media sosial dan liputan yang meluas, pemain tetap merasai sokongan jutaan rakyat Malaysia. Sokongan moral ini diharapkan mampu meningkatkan keyakinan mereka untuk beraksi tanpa rasa gentar dan memberikan segala-galanya demi lencana Harimau Malaya. Sekiranya skuad negara berjaya memulakan kempen dengan kemenangan yang meyakinkan, momentum tersebut boleh menjadi pemangkin kepada perjalanan yang lebih cemerlang dalam kejohanan. Dalam bola sepak, keyakinan sering berkembang seiring dengan keputusan positif. Itulah sebabnya setiap mata yang diraih sejak aksi pertama amat berharga dalam usaha Harimau Malaya merealisasikan impian untuk melangkah sejauh mungkin dalam Piala ASEAN 2026. Kesimpulannya, cabaran Harimau Malaya kali ini sememangnya lebih sukar berbanding edisi 2018. Namun, keinginan tinggi pemain, pengalaman Tan Cheng Ho serta semangat berpasukan boleh menjadi asas kepada kebangkitan skuad negara dalam Piala ASEAN 2026. Apa pandangan anda? Mampukah Harimau Malaya memulakan kempen dengan kemenangan ke atas Myanmar? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak berita serta analisis bola sepak di Nadi Sukan. Terima kasih, jumpa lagi.